Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, dalam siri-siri yang sebelum ni kita dah bercerita tentang banyak perkara-perkara yang Islam benarkan dan Islam susun, dan betapa tersusunnya Islam dalam menyusun kepercayaan-kepercayaan kita, benda-benda yang kita nampak, benda-benda yang kita tak nampak, benda-benda yang belum berlaku, benda-benda yang akan berlaku. Banyaklah Islam ni tersusun. Jadi kali ini kita nak berikan beberapa istilah dalam benda-benda pelik ataupun benda-benda luar biasa yang boleh berlaku kepada manusia. Benda luar biasa ni dia terbahagi kepada banyak. Dia bukan asalkan benda tu luar biasa je kita kata oh ni magic. Bukan. Dalam manusia ni dia ada banyak benda yang luar biasa. Jadi contoh benda yang luar biasa tu apa? Yang pertama namanya mukjizat. Mukjizat ni berlaku kepada nabi-nabi, berlaku kepada rasul-rasul. Jadi mukjizat ni kita tak cerita panjang lah. Benda luar biasa yang berlaku kepada nabi-nabi dan juga kepada rasul-rasul. Sebab apa? Sebab dah tak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah memang adalah nabi dan rasul yang terakhir. Lepas tu dah tak adalah nabi, melainkan Nabi Isa alaihissalam lah, dia akan turun. Itu pun di akhir zaman nanti melawan dengan Dajjal. Sekarang ni belum akhir zaman, belum ada peperangan besar apa lagi. Jadi setakat itu tak adalah yang kata Nabi Isa ni, tak adalah. Tapi Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah meninggal dunia. Tak ada dah benda-benda yang pelik luar biasa yang berlaku kepada manusia yang dinamakan sebagai mukjizat. Dah tak ada. Tapi kalau sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, kalau ikut dalam riwayat yang popular dalam sirah, kata dilantik menjadi rasul pada ketika umurnya 40 tahun. Sebelum umur 40 tu kalau ada perkara-perkara luar biasa, ada nama dia juga, nama dia Irhas ataupun Irhasat. Tapi kita tak nak cerita jugalah dua benda tu, mukjizat dengan Irhasat tu kita tak nak cerita sangat. Ada juga perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia tapi sebab dia belajar nak buat benda yang luar biasa tu ataupun benda yang mencari adat, dia mengoyakkan kita punya logika tu. Apa dia? Iaitu sihir. Ni dia boleh belajar. Sihir ni boleh belajar. Sihir ni dia sebenarnya mengabui ataupun mengaburi mata manusia sehingga dia rasa macam betul benda tu. Jadi sihir ni boleh belajar. Biasanya sihir ni dipelajari dengan bantuan makhluk-makhluk ghaib lah, seperti jin, syaitan. Biasanya macam tu. Jadi sihir dalam Islam hukumnya adalah haram, berdosa besar. Bahkan dia murtad kalau dia memang menyembah jin, menyembah syaitan, dia murtad lah, keluar daripada Islam. Sebab tu orang yang buat sihir ni dia biasanya hukuman dia hukuman mati lah dalam Islam. Tapi sihir ni apa? Perkara yang luar biasa berlaku kepada manusia sebab dia belajar nak buat benda tu. Dia belajar. Dia memang ilmu lah. Sihir ni ilmu sihir. Tapi haram lah. Dia belajar nak buat benda tu luar biasa. Contohnya dalam Al-Quran, Allah SWT ceritakan Nabi Musa AS berdepan dengan ahli sihir Fir'aun. Di Fir'aun dia ada ahli sihir. Ahli sihir tu dia buat apa? Dia baling tali-tali. Lepas tu tali-tali tu semua orang nampak macam ular. Tapi dalam Al-Quran sebut orang nampak macam ular. Dia tak bertukar jadi ular, tapi orang nampak macam ular. Jadi semua orang takut lah tengok tali tu, tengok ular tu bergerak-gerak, semua orang takut. Tu sihir. Menyebabkan mata-mata manusia pada masa tu nampak sihir, nampak ular. Jadi Nabi Musa pun nampak macam takut lah. Tapi Allah SWT berwahyukan kepada Nabi Musa AS untuk baling tongkat dia. Dan tongkat dia jadi ular betul. Tu beza dia. Mukjizat Nabi Musa, tongkat Nabi Musa jadi ular betul, dan ular tu boleh makan pula tali-tali tadi tu. Jadi nampak sangatlah tu bukannya bayangan, sebab dia boleh makan pula. Memang hebat sungguhlah. Tu kata mukjizat, bezalah dengan sihir. Tapi sihir ni masih ada tak? Sampai ke akhir zaman, dia masih ada. Hari ni pun ada lagi orang yang belajar sihir, terutamanya orang yang berniaga lah. Kalau dalam penonton-penonton ni ada orang yang berniaga, memang biasalah dia dengar orang tu sihir orang ni, orang tu sihir orang ni kan. Jadi memang biasalah dalam dunia sekarang ni masih ada lagi orang yang mengamalkan sihir. Ada yang kuat, ada yang tak kuat. Itu bukan cerita kita lah. Tapi itu perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia sebab dia belajar ilmu tu. Tapi kalau benda tu cuma silap mata, nama pun silap mata kan, itu bukan sihir. Silap mata ni mungkin orang ingat sihir lah, tapi sebenarnya dia menyilapkan mata dia silapkan mata kita. Kita ingat dia ada di belakang tangan orang tu, tapi sebenarnya tak ada apa-apa pun belakang tangan dia. Kita ingatkan dia letak benda tu di belakang tangan, sebenarnya dia dah jatuhkan. Itu dia panggil silap mata lah. Itu semua skill saja, ataupun dia punya kemahiran sebab dia dah laju sangat, dia selalu berlatih benda tu, menyebabkan orang nampak macam hilang benda tu. Tapi sebenarnya tidak. Itu semua skill ataupun teknik semata-mata, kemahiran kepantasan tangan saja. Itu kita bukan nak cerita pasal sihir. Itu bukan sihir.
Yang ketiga selepas daripada yang berlaku pada Nabi, kepada orang biasa, yang ketiga ni yang kita kena cerita panjang sikit. Apa dia? Iaitu kita sebut sebagai karamah ataupun orang sebut keramat. Keramat ataupun karamah. Karamah ataupun keramat ni berlaku kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dia benda luar biasa, benda yang pelik lah ataupun benda yang ajaib, berlaku kepada orang biasa, bukan Nabi, tapi dia orang tu soleh. Orang tu soleh, bertakwa. Jadi syarat pertama tu memang kena jelas lah, iaitu orang tu memang soleh dan juga bertakwa. Jadi kena pastikan lah, kalau benda tu luar biasa berlaku kepada orang yang soleh. Soleh ni maksudnya apa? Benda-benda yang fardu, tak ada masalah langsung. Dia selesai. Solat 5 waktu dia buat, zakat dia bayar, haji dia tak tinggal, lepas tu dia menutup aurat, dia menjaga tutur kata dia tak buat benda-benda yang haram, makan benda-benda yang haram ke, ataupun mulut dia tu tak bercakap benda-benda yang haram ke, hubungan dia tidak buat hubungan-hubungan yang haram. Jadi ini orang yang soleh lah. Orang yang soleh diberikan, ada Allah SWT berikan perkara-perkara ataupun peristiwa-peristiwa yang pelik, yang ajaib, yang luar biasa berlaku kepada dia. Jadi syarat pertama apa? Dia mesti orang yang soleh. Yang kedua, biasanya kalau berlaku karamah ni ataupun keramat ni berlaku kepada orang soleh, biasanya orang tu pun tak sedar. Dia pun tak sedar. Tapi orang lain yang perasan. Dia tuan badan tu tak sedar pun. Contohlah, dikatakan para sahabat alaihimussalatu wassalam, para sahabat ni orang soleh lah. Para sahabat ni sebab iman mereka kuat kepada Allah Ta'ala. Lepas tu mereka ni menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pula. Mereka ni mengamalkan ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan Islam pula. Jadi ada yang kata sahabat-sahabat ni bila mereka ni berjalan pada waktu malam, tongkat mereka ni bercahaya. Tapi sahabat-sahabat tak perasan pun. Yang cerita tu orang lain lah yang nampak sahabat-sahabat tu. Sebab zaman dulu ni tak ada lampu jalan, tak ada elektrik. Jadi bila malam berjalan tu memang gelap sungguh lah. Jadi bila orang nampak tongkat sahabat-sahabat berjalan pada waktu malam, balik dia ada solat isyak tu contohnya, dia nampak dia punya tongkat tu bercahaya. Jadi tu dia panggil karamah lah. Benda luar biasa. Tongkat tu bukan ada bateri ke apa, tak ada. Tongkat biasa, tapi orang lain nampak macam bercahaya. Cuma sahabat-sahabat tak perasan pun. Jadi biasanya, yang kedua apa? Yang biasanya tuan badan tu tak perasan pun, tak sedar pun. Al-Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ni dia meninggal umur dia 40-an macam tu je. Tapi kalau kita tengok karya Al-Imam Nawawi, kitab dia berjilid-jilid. Kitab dia berjilid-jilid. Lepas tu dalam pelbagai bidang, dia ada tulis syarah kepada hadis Sahih Muslim berjilid-jilid. Dia ada tulis Al-Majmu' yang menghuraikan semua fiqh mazhab Syafi'i, walaupun adalah sambungan dia tu ada daripada Al-Muti'i, As-Subki kan. Tapi asalnya Imam Nawawi yang tulis. Jadi panjang dia punya huraian tu, menghimpunkan semua. Nama pun Majmu' maksudnya menghimpunkan semua perbahasan fiqh dalam mazhab Syafi'i. Bayanglah, kita nak tulis satu bab pun dah boleh jadi thesis master kan, thesis PhD. Tapi Al-Imam Nawawi seorang-seorang dia je, umur dia 40-an je, dia dah habiskan banyak macam tu. Lepas tu ada lagi bidang-bidang lain dia tulis, hadis 40. Jadi banyak sangat benda yang dia tulis. Kalau kita bahagikan dengan umur dia, dengan zaman tu tak ada elektrik. Dengan zaman tu tak ada elektrik, dengan zaman tu tak ada bolpen. Macam mana dia sambil menulis tu, sambil mengisi dakwat, sambil isi balik dakwat, sambil tulis, sambil nak solat, nak makan, nak pergi buat kerja-kerja lain kan. Macam mana Al-Imam Nawawi boleh tulis? Tu kita panggil karamah lah. Jadi mungkin benda tu luar biasa lah bagi kita sekarang ni. Mungkin wallahu a'lam lah, pada zaman Al-Imam Nawawi tu Allah SWT berikan dia masa tu panjang sikit bagi dia. Contoh macam kalau kita 1 jam tu 60 minit, mungkin Al-Imam Nawawi dapat 1 jam tu 120 minit. Wallahu a'lam lah. Tapi macam mana luar daripada kebiasaan. Itu dia panggil karamah. Jadi karamah biasanya tuan badan tu tak perasan pun. Imam Nawawi tak pernah kata pun sebenarnya saya ni memang malam-malam lebih lama sikit daripada orang biasa. Tak ada. Imam Nawawi tak pernah kata pun. Ataupun saya ni malam-malam rumah saya bercahaya. Jadi senang saya nak menulis. Tak ada. Al-Imam Nawawi rahimahullah tak pernah kata apa-apa pun tentang cara hidup dia. Nampak macam biasa je. Tapi hasil karya dia tu menunjukkan luar biasa. Kalau zaman sekarang mungkin tak pelik lah, kita ada komputer, mesin cetak semua ni. Tapi zaman dulu tak ada benda-benda ni. Bila tak ada, jadi benda tu luar biasa. Itu contoh karamah yang berlaku kepada orang yang soleh tapi tuan badan tak sedar. Yang ketiga, karamah ni bila berlaku, biasanya tuan badan tu tak kawal. Dia tak kawal benda tu. Sebab biasanya kalau boleh kawal, itu sihir. Kalau dia boleh kawal, maksudnya itu sihir. Walaupun kita nampak dia, ini orang soleh ni, pakai jubah, pakai kopiah, tapi dia boleh kawal. Dia kata, contoh, dia kata, pling, menyala kat dalam bilik air tu. Itu biasanya sihir lah.
Kalau zaman sekarang mungkin kita kata mungkin teknologi ke, dia ada remote ke, wireless remote control ke kan. Tak. Kalau tak ada, benda-benda tu semua tak pasang, tiba-tiba jadi. Tu biasanya sihir lah. Kalau boleh kawal, maksudnya sihir. Kalau tak boleh kawal, dia sendiri tak perasan, tu biasanya karamah lah. Macam tu dia punya kriteria dia boleh kawal ke tak boleh kawal. Contoh ada yang dia boleh bermusafir. Kononnya dia boleh bermusafir ke Mekah daripada mana-mana yang jauh lah, dari India ke, dari China ke, daripada Malaysia ke, dia boleh pergi ke Mekah dalam masa 1 hari je, tanpa naik kapal terbang. Dia boleh pergi, pling, dah sampai ke Mekah, pling, dah sampai balik ke Malaysia. Macam pintu suka hati Doraemon pula kan. Jadi kalau kata dia sendiri yang kawal, dia kata nak pergi ke Mekah lah, pum, dia sampai Mekah. Nak balik Malaysia lah, pum, dia sampai Malaysia. Tu kalau kata dia boleh kawal, biasanya tu bukan karamah. Walaupun nampak dia macam soleh, tapi itu biasanya bukan karamah, itu sihir. Sebab apa? Sebab biasanya karamah ni tidak boleh dikawal. Allah SWT berikan kepada dia biasanya tanpa dia sedar pun, dan dia tak kawal lah benda tu. Kalau dia kawal, biasanya itu sihir. Yang keempat, istilah yang lain pula. Istilah yang lain namanya ma'unah. Ma'unah ni apa? Ma'unah ni pertolongan yang Allah SWT beri kepada orang yang beriman. Walaupun dia tak adalah soleh sangat, tapi pada waktu tu mungkin dia punya doa dia kuat kepada Allah Ta'ala, ataupun pengharapan dia sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah berikan dia perkara luar biasa berlaku kepada dia. Itu dia panggil ma'unah. Contoh ma'unah, seorang mak, anak dia terhempak apa-apa batu besar ke, atau rumah tanah runtuh, wal'iyadzubillah, tanah runtuh kat atas rumah dia. Jadi anak baby dia tu tersangkut. Tiba-tiba mak tu boleh angkat dinding rumah yang besar berat tu, mak dia boleh angkat. Tapi sekali itu je lah kan. Sekali itu mak tu dengan azam dia, dengan doa dia, pengharapan dia kepada Allah, dia boleh angkat. Itu dia panggil ma'unah. Istilah dia dipanggil ma'unah. Luar biasa. Dia tak kawal juga. Dia tak kawal, dia tak perasan, tapi sebab pengharapan dia tinggi, dan dia bukan orang soleh yang kata bertakwa tinggi, alim ulama, tidak. Tapi sebab dia ada keimanan kepada Allah SWT, kadang-kadang Allah SWT boleh berikan kepada seseorang tu, dia panggil ma'unah. Jadi inilah perkara-perkara pelik dan ajaib yang boleh berlaku kepada manusia. Semua ni, kaedah dia apa? Semuanya kita boleh percaya. Kita boleh percaya berlaku, tapi ada satu syarat. Dia benda-benda pelik, benda-benda ajaib ni tidak boleh mengubah sebarang syariat yang sudah ada. Tidak boleh menghalalkan yang haram, dan tidak boleh mengharamkan yang halal. Dan tidak juga boleh menjadi hujah ataupun kayu ukur untuk mengatakan dia tu di pihak yang benar. Jadi apa dia punya kesimpulan dia? Yang pertama, kita percaya dengan benda-benda ni boleh berlaku. Kita namakan karamah tadi, ma'unah tadi, kita percaya, tapi dia tidak menjadi, yang kedua, tidak menjadi kayu ukur adakah dia ni di pihak yang benar ataupun tidak. Yang pertama, dia tidak boleh menjadi hujah untuk mengubah sebarang syariat yang sedia ada, syariat yang sudah ada sekarang. Dia menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Contohlah, kalau kata dia ni karamah dia boleh mengubah daripada solat tu sepatutnya di waktu pagi, dia boleh ubah kepada waktu petang. Tak boleh lah, itu syariat. Sebab solat ni syariat dia berwaktu. Dia mesti solat subuh buat pada waktu subuh, solat zuhur mesti buat pada waktu zuhur. Tak boleh. Dia tak boleh ubah sesuka hati kan. Ataupun kalau kata benda tu asalnya haram, contoh macam daging ni daging khinzir contoh kan, haram. Tiba-tiba dia kata saya boleh ubah daging ni kepada halal. Tak boleh lah macam tu, sebab benda tu dah asalnya haram. Dia tak boleh ubah jadi halal. Dan tak boleh menjadi kayu ukur kata di pihak yang benar. Contohnya macam dia ni ada karamah. Contohlah, orang nampak lah dia ada karamah. Mungkin cukup syarat lah tadi. Kita kata dia ni tak perasan pun, ataupun dia ni tak kawal pun benda tu, dan dia ni orang soleh, jaga solat, jaga benda-benda yang fardu, banyak buat amalan-amalan sunat. Memang betul lah dia ni orang soleh. Lepas tu ada benda-benda yang berlaku pada dia karamah, tidak menjadi kriteria bahawa dia ni di pihak yang benar sentiasa. Contohlah kalau kita mesyuarat, dia ada. Jadi kita kata pendapat dia lah yang paling tepat. Tidak macam tu. Contoh dalam mesyuarat, tiba-tiba kita kata tengok dia lah sebab dia orang soleh. Jadi kita kata kalau dia punya pendapat tu kira betul lah. Tidak menjadi kriteria begitu. Sebab apa? Sebab di dalam Islam, prinsip kita bila berlaku mesyuarat, terutamanya dalam urusan dunia, maka manusia ni dia akan mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dan kemahiran yang dia ada dalam urusan tersebut. Dalam hadis Nabi SAW pernah Nabi SAW dia tegurlah ada sahabat tu, dia kata, kenapa ni buat apa ni dengan pokok-pokok ni kan? Ada sahabat tu dia mengacukkan benih-benih kurma. Jadi sahabat tu dia kata, kami tengah
kacukkan kurma ni, biji benih kurma ni supaya tumbuh buah dia jadi elok. Nabi kata jangan buat macam tu kan, buat pelik kan. Tapi Nabi dia ada pengalaman tak dalam bidang pertanian? Tidak ada. Sebab apa? Sebab Nabi dia asal daripada Mekah. Di Mekah ni biasanya penternakan lah, jaga kambing ataupun perniagaan lah. Jadi Nabi SAW dia nampak benda tu pelik, jadi Nabi kata jangan buat. Lepas tu sahabat-sahabat pun tinggallah, radhiyallahu anhu ajma'in, tak buatlah. Bila tak buat, tak jadi. Pokok kurma tu tak berbuah elok. Jadi sahabat-sahabat pun mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam semula. Jadi bila bagi tahu kat Nabi, kata ini buah ni kan, buah ni tak jadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ni dia punya kayu dia apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Sama juga dalam peperangan. Contoh dalam peperangan, ada sahabat yang pandai, mahir dalam peperangan. Ada seorang sahabat Nabi nama dia Al-Khabbab ataupun Al-Habbab ataupun Al-Hubab, adalah nama dia punya bacaan dia tu, baris dia tu. Pada satu hari Nabi SAW dalam satu peperangan, Nabi dah pacak dah kemah di satu kawasan lah. Dia dah pacak kat situ. Dia tak kata macam, oh kalau Nabi pacak ni kira tepat lah kan, sebab Nabi ni memang orang soleh sungguh lah kan. Tapi tidak, dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia kata, adakah ini wahyu daripada Allah Taala? Tempat yang kita pacak kemah nak buat camp ni, adakah ni wahyu daripada Allah Taala ke, ataupun ini adalah satu taktik peperangan? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kata, tak, ini satu taktik peperangan semata-mata. Jadi dia kata apa? Ini tempat taktik yang tak bagus. Ini taktik yang tak bagus. Jadi pendapat saya, kita ke depan lagi supaya semua perigi-perigi mata-mata air berada di belakang kita. Jadi kalau kita tengah perang, kita penat, kita dahaga, kita haus, kita boleh ke belakang sekejap untuk minum air. Manakala musuh tak ada sumber air langsung. Jadi mereka berperang dalam keadaan haus. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun memindahkan tempat daripada tempat yang asal Nabi nak berhenti tu kepada ke depan sikit, mengikut pendapat sahabat tersebut. Jadi menunjukkan kata apa? Keberadaan seseorang yang soleh ataupun orang yang ada karamah, hatta wa imma, macam Nabi ni ada mukjizat sekalipun, keberadaan dia dalam satu pendapat tidak menjaminlah pendapat itu adalah pendapat yang tepat. Islam tetap menetapkan pendapat itu diukur berdasarkan kemahiran dan juga pengalaman lah, ikut bidang masing-masing. Kalau bidang tu bidang dia, itulah dia, itu pendapat dia. Jadi tidaklah cacar merba. Contohnya macam dalam bidang arkitek ataupun dalam bidang kejuruteraan kan, pembinaan jambatan, tiba-tiba semua kita panggil orang soleh, apa pendapat dia? Payahlah kan, bukan semua orang soleh belajar, bekerja pula dalam bidang tu. Jadi susahlah kalau kita nak ambil pendapat dia semata-mata, sedangkan dia tak ada pengalaman dalam benda itu. Sama juga bila kita nak menguruskan sesuatu kewangan kan, tak semestinya orang tu soleh dia pandai menguruskan kewangan. Yang terakhir saya cerita kan, Khalifah yang kedua, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia kata apa? Tidak boleh berniaga di pasar kami, melainkan orang yang tahu hukum tentang perniagaan. Bukannya dia letak syarat kata orang tu kena soleh, beriman, bertakwa, tidak. Dia kata kena tahu hukum hakam fiqah lah dalam perniagaan. Sebab berapa ramai orang yang soleh diperdaya. Berapa ramai orang yang soleh diperdaya, dia jadi penasihat ataupun jadi ikon ataupun jadi duta untuk produk-produk yang sebenarnya tidak patuh kepada syariah. Jadi kena ingatlah, itulah kriteria dia. Perkara-perkara pelik, perkara-perkara ajaib, kita percaya memang wujud. Ada benda yang haram, ada benda yang halal, ada benda yang harus, ada benda yang kita percaya berlaku, ada benda yang kita kata memang orang tu beriman, tetapi dia tidak boleh mengubah sebarang syariat dan tidak menjadi kayu ukur kebenaran. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.